Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, so hari ni kita ada satu kereta projek. Kita nak buat tukar windscreen. Kereta ni windscreen dia memang dah pecah masa kita ambil. So sebelum jual memang kita kena kita kena prepare semualah. Buat balik kereta tu, pastikan dia dalam keadaan yang baik. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni dia punya pecah cermin tu, crack. Panjang dia tarik. So kita dekat YLH windscreen Sungai Buloh, sebelah subway. Okay, so kalau kita tengok yang ini, dia orang dah start buka cermin asal dia. Cermin yang pecah tadi dah start buka. Okay, so yang ni dia tengah kikir-kikir. Okay, ni cermin lama dia. Ni cermin lama dia dah retak habis bila dah buka tadi. Terus jadi pecah macam ni. Okay, so ni bahagian depan. Kalau kita tengok dia dah cuci-cuci. Semua gang-gang lama dia dah cabutkan lah. Dia dah tanggalkan gang-gang lama. So kita boleh tengok kat sini. Sementara tu cermin baru dah sampai. So cermin baru nak tunggu dekat sejam lah. Dekat sejam baru sampai. Okay, so yang ni diorang dah start pasang cermin baru tu pada kereta ni lah. So pasang tak lama. Ingat lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit macam tu dah siap. Cuma yang lamanya tunggu cermin ni sampai. Okay.